Dapat pelaburan 47 juta duit rakyat, tapi dijual semula dengan harga 3.1 juta. Siapa yang tak kenal? Fashion Valley. Fashion Valley diasaskan pada tahun 2010. Platform e-com fashion untuk brand-brand dari Malaysia. Dalam masa 8 tahun, dia jadi startup Malaysia yang ada nama lah. Tahun 2018 dapat dana daripada Khazanah dan PNB. Dan dekat sinilah masalah tu bermula. Diorang expand terlalu agresif, terlalu banyak outlet fizikal, tim terlalu besar, tax terlalu mahal yang dia tak ada plan kalau keadaan jadi susah. Suddenly, pandemic hit. Brand supplier diorang skill down, cash flow pun jadi critical, kerugian 34 juta dalam masa 1 tahun. Tahun 2023, Khazanah dan PNB jual semula diorang punya saham. Harga 3.1 juta. Kerugian hampir 44 juta. Lesson yang kita boleh belajar kat sini, modal besar dia tidak menjamin kejayaan. Cash injection tanpa modal yang sustainable hanya membeli masa. Sebab tu sebelum kita scale mana-mana bisnes, kita kena make sure foundation kita kukuh dulu. Make sure bisnes tu profitable dulu. Bukan hanya nampak kukuh, tapi kena betul-betul kukuh.